pun hampir juga tau. Akak selalu kena. Terpercaya tau, macam betul tak betul ni. Kadang-kadang sampai macam nak pergilah tempat ni, tak Tapi- wujud sebenarnya. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Roda Goreng. Topik kita hari ini AI dan scam. AI akak guna untuk apa selalu kak? Buat kerja sekolah tu kira AI ke? Weh, pergi sekolah apa guna AI? Wish. Kerja sekolah anak, tak faham. Cikgu-cikgu yang luar sana. Cikgu pun sendiri ada mention dekat student tau. Kalau tengok pembelajaran diorang sekarang sangat susah sebenarnya. Betul. Okay, bawa balik, campak terus dekat mak. Mak pula zaman yang lama, kau faham tak? Apa yang kita boleh buat, cikgu kata ambil gambar. Generate ChatGPT. lah. Terus dapat jawapan lah. Tapi memang sekarang ni Diorang dah nak ke arah tu, betul tak? memang sekarang ni diorang dah mendekatkan diri untuk belajar digital tau. Yes. Oh. Ya betul. Saya tengok sekarang darjah 3, darjah 4 dia orang dah pandai guna laptop. Betul. Ya. Presentation. Betul? Kita darjah 4 dulu buat apa kak? Menganyam tu. Banyak banyak Minta pokok. main pemadam. Memadam tak? Cara tak langsung belajar AI Kena tu masuk daripada juga. awal. Kita bila dah besar baru nak belajar AI, Betul. banyak yang kita ketinggalan juga sebenarnya. Betul. Tapi yang bahayanya sekarang kak, AI ni dia banyak scam. Voice cloning. Scammer call sekarang, kita angkat, lepas tu kita cakap-cakap, dia senyap je. Ada? Saya dapat tahu yang dia tengah collect voice kita. Hello, weh, orang cakap tu, orang dah call tu cakap lah, ni siapa? Maksudnya dia ambil voice Dia kita record. untuk Dia- create. dia- Lepas tu daripada suara kak tu nanti dia create words and then dia call macam dia Dia kalau dapat orang-orang contact. terdekat kita. Berapa second yang dia dapat ambil? 10 second dah cukup lah. Oh, really? Sebab tu kalau senyap, kita senyap je. Akak selalu saya tengok orang call, cakap lah kenapa call? Hello? Seram tak? Sakitlah hati kau telefon aku tapi kau tak bercakap. Oh. Hati akak sakit tapi dia suka. Betul. Lepas ni akak tak nak cakap dah. Nampak nombor pelik-pelik je. Jangan. Sebab tu Ini yang- adalah risiko-risiko untuk orang-orang yang berusia. Parents kita Betul. yang tak tahu. Berusia. Bakal dah terkena. Berusia juga Pak. Tapi hebatnya AI tu dia boleh cloning suara kita tu. Lagi satu kak, yang kes video-video yang AI ni kak. Aku pun hampir juga tau. Akak selalu kena. Terpercaya tau macam betul tak betul ni. Ya. Kadang-kadang sampai macam nak pergilah tempat ni, tak wujud sebenarnya. Tapi kita still dapat detect tau kalau dari segi video. Sebab color dia. No, sebab kita dalam industri ni. Ya. Betul tak? Parents-parents kita, anak-anak kita kadang mudah terpedaya. Betul. Memancing, tiba-tiba ikan naik. Laki aku percaya. Mak tu ikan besar. Yang pakcik yang tertipu tu kak, dia tengok video kabel car kononnya wujud lah daripada Ulu Yam pergi ke Janda Baik naik kabel car. No. Senang hidup. Dia percaya. Dia pergi. Fikir logik lah. Takkanlah orang nak buat daripada negeri A ke negeri B. Itulah kita cakap, siapa yang mudah terpedaya, itu warga emas. Ya. Kalau kau tak percaya, betul tak? Sebab kita dalam industri. Yes. Kat Batu Cave kan, tangga tiba-tiba ada escalator dah siap kat sebelah. Kalau mak ayah kita percaya, hantar. Dah tak payah penat-penat dah naik tangga, dah ada escalator. Macam tu, share. Sekarang poster-poster orang berniaga, rendang daging, semua dah AI dah cantik. Ya, tapi sampai tahu. Gambar besar yang datang halus. je Halus daging. Joet. Peniaga lah. Berniaga selalu menggunakan jalan pintas. Kita cari data tu logik. Ada. Faham tak? Betul, Sebab kita betul. prompt, kita cari. Bagi kita Betul. tahu kan. Video testimoni. Akan tengok kan orang buat live TikTok sekarang. AI kak. Video-video kat TikTok AI. Contoh yang mana? Contohnya dia tak gambar pegang produk, nanti dia prompt cakap lah produk ni bagus tu. Nanti dia sendiri yang bercakap. Testimoni tu akan jadi fake. Nak dibandingkan dengan produk yang betul, Betul. produk yang tak betul. Betul. So testimoni macam ni dia orang percaya. Dekat phone pula result cepat. Muka orang tu jerawat. Nak hilang Ya. jerawat tu tiba-tiba kat video dalam 3 hari dah hilang. Betul. Ya. Tapi tak tahu tak dekat compare Bermain EG sekarang Oh, ada juga. Boleh detect. Maaf cakap compare Bermain EG dah ada AI. AI agent yang akan menjawab segala persoalan mengenai nak renew insurans, nak renew road tax, semua ada dalam tu. Kereta saya dah 15 tahun lah, insurans apa yang okey Faham? Betul lah juga, kadang-kadang kena tahu juga third party, first party. Faham kereta tu dah lama. Ya. So kita boleh tanya dia dulu. Betul. Barang persoalan boleh tanya di situ. AI zaman sekarang ni memang membantu. Tapi jangan kita salah gunakan fungsi AI tersebut lah. Betul. Saya nasihatkan berwaspada apabila menerima panggilan. Kita kena pastikan itu AI ke atau betul. Jumpa lagi dalam episod akan datang dalam rancangan Roda Goreng.